di Malaysia, tetapi ia berlaku di merata dunia. Arif Aiman, Syami, sentuhan dari Arif Aiman, sentuhan pertamanya selepas berehat panjang. Dia berdepan dengan Woods. Ramdan nanti dia kehilangan bola pada Edi Srafilov. Arif Aiman, ada dua pemain Woods dan juga Ramdan dipersalahkan kerana melakukan blocking. Ya, itu selamat kembali daripada pemain-pemain Kuching City pada Arif. Untuk Arif Aiman, dia berdepan dengan Woods. Arif Aiman untuk Bergson, peluang untuk Bergson, namun Haziq sekali lagi dia penghalang. Ya, JDT semakin hampir ya. Kalau tak kerana Haziq Nazli, sudah pasti JDT berada 2. Echo Mendes untuk Afiq. Bergson, Akeche. Arif Aiman menanti berdepan dengan Woods. Dari Arif Aiman, bola masuk dari kaki Arif Aiman, tetapi Yuki Tanigawa. Arif Aiman untuk Akeche. Yuki menanti. Arif Aiman melakukan sentuhan, tetapi tolakan yang menjadi halang oleh Okosa. Ya, sekali lagi ya, Arif Aiman yang nampak seperti tak hilang ya kelajuannya. Dia masih berhati. Arif Aiman untuk Bergson. Scott Woods yang cuba menghalang. Cross dapat lakukan, tetapi tampanan dari Rodney Kelvin. Terus keluar dari kawasan permainan. Sepakan penjuru untuk pasukan JDT. Ya, sama seperti saya katakan tentang Haziq, dia perlu sempurna, tetapi pertahanan juga perlu sempurna. Dan juga Syami. Arif Aiman berdepan dengan Scott Woods. Scott Woods hantaran terus kepada pemain JDT. Akeche terlepas. Bantuan terus berikan Guhirme. Arif Aiman melakukan larian untuk Arif Aiman. Jadi Arif Aiman, dan bagaimana kali ini Haziq yang bersedia untuk menampan dan seterusnya menangkap kemas. Ya, lorongan yang sangat-sangat baik daripada Guilherme kepada Arif Aiman. Saya rasa keputusan yang paling bagus Arif boleh lakukan ya, untuk cuba melakukan Ya, cuba memberikan khidmatnya untuk berikan tekanan. Tetapi Arif Aiman dipersalahkan kerana ada tarikan. Dia mengambil armband dari Bergson, dari Afiq Fazail. Kapten pasukan sekarang ini disandarkan. Oscar terlepas. Dia mendapatkan semula bola. Peluang Gohime dan juga Oscar Ribas. Masa juga Oscar Ribas untuk Marco Gohime. Yago Caesar. Peluang untuk Yago Caesar, tetapi Haziq yang lebih kemas dan juga berada pada tempat yang kedua ini. Peluang yang dimiliki oleh pasukan Kuching City untuk mengheret perlawanan ke tambahan masa, untuk masa tambahan. Percubaan dari Arif Aiman dan jaringan Arif Aiman. Dia berjaya meledak jaringan untuk menewaskan Haziq Nazli buat kali yang kedua. Jadi 2-0 untuk JDT. Arif Aiman menemui sentuhan penyudah dalam perlawanan ini. Jaringan pada minit ke-91 untuk meletakkan JDT 2-0 mengatasi pasukan Kuching City. Ya, finally memang kemasukannya, inilah ceritanya apabila saya lihat Arif Aiman masuk. Dia tak gentar walaupun dia 6 bulan tak beraksi, tetapi seperti saya katakan, dia nampak seperti dia tak hilang. Dia masuk dengan keyakinan dia boleh mengambil take on players. Dia berani untuk berhadapan dengan 2-3
pertahanan Kuching City, dan di sini pemain Kuching City tidak memberi tekanan yang secukupnya, membenarkan Arif mempunyai masa dan ruang. Lepas Marcos Guime, Arif Aiman mendapatkan bola, dia lepas daripada offside. Arif Aiman melakukan cross, tetapi lihat bagaimana peluang yang dimiliki oleh Oscar Ribas. Satu lagi usaha bersepadu yang dilakukan oleh pasukan JDT. Lihat bagaimana Arif Aiman dalam posisi offside sebenarnya. Ya, tepat tapi sedikit lewat daripada penjaga. 100 lebih gol tetapi tak sampai 117 gol dan hanya dibolosi sebanyak 10 kali. So ini sesuatu yang sangat-sangat besar bagi Xisco, dan ya, sudah tentu dia mahu lebih baik pada musim hadapan. Oscar Guime memecah kebuntuan jaringan pada minit ke-81 untuk mendahului, dan seterusnya tekanan diberikan oleh Arif Aiman pada tambahan masa yang pertama di penghujung separuh masa kedua dengan meledak gol kedua untuk pasukan JDT.